Patutlah viral. Memang sedap rupanya sup ayam kalau masak guna cara ni. Anda wajib cuba. Mula-mula kita kisar bawang besar, bawang putih, halia dan daun sup. Inilah bahan utama yang bagi aroma sedap pada sup kita nanti. Panaskan sedikit minyak, tumis bahan kisar sampai naik bau. Jangan takut pula tengok warna hijau tu. Trust the process. Kemudian masukkan lada sulah dan gaul sebati. Masa tumis-tumis ni pun dah cukup sedap dah baunya. Bila dah sebati, boleh masukkan ayam, kentang dan lobak merah. Gaul rata. Pastikan bahan-bahan kita tu bersalut rata dengan rempah kita tadi. Kemudian tuangkan air secukupnya. Biarkan sup merenih perlahan sampai ayam lembut. Saya masukkan air sampai ayam tu tenggelam. Seterusnya, kita tambahkan sup bunjut, garam dan cube patik ayam. Gaul sebati biar semua rasa meresap. Kemudian, masukkan tomato cherry yang telah dibelah dua. Taburkan daun ketumbar dan bawang goreng. Gaullah hingga sebati. Harum satu dapur dengan aroma sup ayam ni. Okey, dah siap sup ayam viral kita. Anak-anak mesti suka. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.